Cerita kali ini datang dari keluarga Vida, tapi yang buat ramai tersentuh bila anak dia sendiri tampil bersuara. Cik B buat satu permohonan maaf terbuka selepas ibunya secara tak sengaja menyentuh isu sensitif berkaitan rumah tangga Kuih Haidar dan bekas isterinya, Linda Jasmine. Dalam satu video yang tular, Vida dilihat berbual tentang sikap Kuih ketika bekerja, seolah-olah ditujukan kepada Linda. Tapi menurut Cik B, taggah itu bukan disengajakan. Dia jelaskan, ibunya mungkin tak tahu perkembangan semasa sebab tak aktif di platform Threads. Ayat dia ringkas saja, tapi cukup untuk jelaskan keadaan. Maaf semua, mak saya tak tahu isu semasa. Di ruangan komen, ramai yang faham. Ada yang kata mungkin lebih baik jauhkan saja daripada platform media sosial untuk elakkan salah faham macam ini berulang. Dalam masa yang sama, ada juga yang puji Vida sebab dia bukan jenis yang suka ambil tahu hal orang. Untuk imbas semula, Kuih dan Linda sebenarnya sudah lama berpisah secara baik. Mereka sah bercerai pada 2 Julai 2024 selepas 15 tahun hidup bersama sejak berkahwin pada 14 Februari 2009. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 orang anak perempuan. Kadang-kadang, dalam dunia media sosial, satu ayat saja boleh disalahfaham. Dan bila perkara itu jadi besar, yang paling penting bukan siapa betul siapa salah, tapi siapa yang berani tampil untuk perbetulkan keadaan. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.